Korang petang-petang ni kan kita mengelamun sambil-sambil kita membelai-belai budak ni ha. Ni highway ni jumpa dia masa dia tersadai dilanggar dekat highway. So nama dia highway lah. Jadi kat tangan dia dah capek macam tu, kaki dia hampir putus tapi entah macam mana dah elok dah kan. Jadi jom cium bapa cepat. Cium. Nak cium lagi tak? Alah, highway. Cium. Cium bukan tu bergesek, bukan cium. Cium macam ni. Cium. Cepat. Cium kena ada bunyi. Macam tu. Macam ni. Cepat. Sambil kita kata apa? Menantikan senja berlabuh dan kerudung malam melabuhkan tirainya. Macam itulah. Ambil-ambil angin petang kan. Okey korang. Selamat beristirahat.